Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya membawakan kepada anda Buletin Sekamisi edisi Februari 2026 yang memaparkan rakaman aktiviti serta program yang telah berlangsung sepanjang bulan Februari di SK Agama Misibu. Majlis Penangguhan Program Transisi telah diadakan dengan dayanya pada 6 Februari 2026 melibatkan murid-murid tahun 1 serta beberapa orang guru. Majlis bermula pada jam 9.30 pagi dan murid tahun 1 telah berehat lebih awal iaitu pada jam 9 pagi bagi memastikan kelancaran program. Antara pengisian menarik majlis ini ialah persembahan khas daripada murid-murid tahun 1 yang menampilkan nyanyian dan pergerakan kreatif. Persembahan mereka berjaya menceriakan suasana dan menunjukkan keyakinan yang semakin meningkat selepas melalui fasa transisi. Pada 13 Februari 2026 telah berlangsungnya program Jom Sihat, salah satu intervensi di bawah pelaksanaan program SEGAK dan BMI. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan gaya hidup sihat serta kecergasan fizikal dalam kalangan murid. Aktiviti utama yang dijalankan ialah senaman Zumba yang dikendalikan dengan penuh semangat oleh Cikgu Amiruddin dan Cikgu Ashfal. Murid-murid menunjukkan komitmen yang sangat baik dan suasana program berlangsung dengan penuh ceria serta bertenaga. Pada hari yang sama, warga Sekamisi turut mengadakan perasmian Istiqbal Ramadan sebagai tanda menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Dalam majlis tersebut, pihak sekolah telah memaklumkan pelbagai program yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Pada 27 Februari 2026, hari Jumaat telah berlangsung majlis watikah pelantikan barisan pemimpin muda Sekamisi bertempat di Dewan Ijtimaiyah. Majlis ini melibatkan pelantikan barisan kepimpinan murid yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, Semat Dai, pengawas SBPT serta ketua dan pengalang ketua kelas. Program ini dianjurkan bagi meraihkan serta memberikan pengiktirafan rasmi dan penghormatan kepada murid-murid yang telah dilantik. Selain itu, majlis ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta komitmen mereka dalam memikul amanah dan tanggungjawab
yang diberikan dengan penuh dedikasi. Semoga barisan pemimpin muda yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan cemerlang dan menjadi contoh teladan kepada seluruh warga sekolah. Akhir kata, seluruh warga Sukamisi mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkatan, meningkatkan ketakwaan serta menjadikan kita insan yang lebih sabar dan berakhlak mulia.